Susah kancil berapa orang nak dicekik sehari dia cakap. Ha. Tu, yang mana tu? Wow, wow. Zaman dulu kecoh. Pulau Sawa besar kancil, kepala besar kancil. Ya. Dia pernah. Sesak ni benda muah ni sesak. Ya. Bukan bohong. Mengada-adakan cerita kan andaian kepala ular sawa tu besar kancil. Ha. Dia kata bawah pasar. Bawah pasar. Sembah. Kau bayangkan. Seminggu ke 2 minggu tu. Oi, memang kaya besar tu orang muah. Dah orang datang dah tu nak makan. Ha. Nak tengok ni, nak tengok ular besar kepala kancil. Kepala bapak dia. Mana dia, apa pun tak ada. Sikit. Ayah pun tertipu lah. Tak ada, ayah tak ada perginya. Ular sawa. Ya. Kau cakap kat YouTube ni ular sawa kat apa kat Muar kan. Kisah ular sawa kat Muar. Memang sesak, memang pack orang cakap kan ni. Ha? Cakap mampu saya cakap. Bohong ke cakap. Kalau susah kancil berapa orang nak dicekik sehari dia cakap. Ha. Mika. Muhammad nak gini mah? Kemayong. 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 Kakak makan apa kak? Kakak makan apa? Kakak makan apa? Kakak makan angin dia. Kakak makan angin lah. Ada ni. Mayung ada lagi bang? Ada. Kepala pun ada lagi. Isi. Ekor ada bang? Oh, ada. Ada mah. Bagi dia bang. Kerja apa? Mayung okey. Mayung. Telur bang. Telur tenggiri. Dengan kepala merah. Last ekor merah. Merah 3 ekor kepala saja. Last ekor merah. Abang nak ambil air apa? Atin. Sini mama stop kan? Bang, ini bang.